Nak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Salah satu gelaran untuk Belanda ialah Bumi Kinci Angin. Nama panggilan ini agak sesuai memandangkan negara Eropah Barat ini mempunyai banyak kinci angin besar yang tersebar di seluruh negara. Menurut Discover Holland, kini terdapat lebih daripada 1,200 kinci angin yang beroperasi di Belanda. Kehadiran begitu banyak kinci angin di Belanda pastinya bukanlah satu kebetulan, apatah lagi sekadar trend. Struktur ini memberikan pelbagai manfaat praktikal kepada rakyat Belanda. Dari segi sejarah, kinci angin memainkan peranan penting dalam mengepam air dari tanah rendah kembali ke sungai. 26% tanah Belanda terletak di bawah paras laut. Keadaan ini menyebabkan sebahagian besar tanah di Belanda sering dilanda banjir. Setiap putaran kinci angin mengepam atau menolak air dari tanah rendah untuk mengalihkannya ke saluran air, seperti sungai melalui tebing di sekelilingnya. Oleh itu, apabila terdapat potensi genangan air di sesuatu kawasan, kinci angin boleh mengalihkannya dari sumber air pendalaman ke laut. Air yang dipam juga boleh dialihkan ke tanah pertanian, sekaligus menghapuskan keperluan petani untuk bimbang tentang bekalan air. Kehadiran kinci angin seolah-olah melambangkan budaya Belanda dan keupayaan jurutera untuk mencipta struktur yang praktikal dan estetik.